satu, dan iaitu berjumpa dua khatan atau khitan, yakni diraibkan oleh yang hidup lagi wadih akan hasyafah zakarnya atau qadarnya daripada yang terpotong hasyafahnya pada faras kubul atau dubur. Okey, itu satu satu pengertian yang dikatakan Imam tadi, iaitu berjumpa dua khatan, bertemu dua khatan, yakni diraibkan oleh yang hidup dan wadih akan hasyafah zakarnya atau qadarnya daripada yang terpotong hasyafahnya pada faras kubur atau dubur. Waib ni maksudnya memasukkan sebagai hilang kepala bagi lelaki. Sekadar yang kena potong selaput tu hilang, masuk dalam faras tak kira dubur atau dubur, itu dipanggil jima'. Okey perempuan ini cerita suami isteri lah. Tetapi maksud bertemu khatan itu atau khitan itu ialah dia kena hilang. Maksudnya kalau kira masuk sampai takoh yang kepala sudah dikira wajib mandi. Ini kena faham. Kalau tak masuk lagi tak apa, masuk sikit sampai sekadar kepala kena potong tu, dia kata sudah dikira jima'. Sebab ni kadang-kadang masalah timbul juga Ada saya pernah dikira ada sikit ada masalah mungkin masalah rumah tangga, masalah tenaga lah yang menghadapi dia tak boleh nak masuk, ada macam-macam. Ini contoh bukan susah betul menjumpa mana boleh. Jadi maknanya bila tak boleh masuk, jadi tak berlaku, dia tak boleh pertubuhan lah, dia tak boleh jemaah. Maknanya tak payah mandi lah, saya tak boleh nak masuk dengan sebab ada masalah lah. Dia cerita, ni cerita masalah rumah tangga. Sebab hari ni ramai orang menghadapi benda yang macam ni. Walaupun kita kata macam tak elok kita bincang, tapi tuan kami kalau nak mengubah orang ni macam-macam ada berjumpa tu. Hak perempuan cara perempuan, hak jantan cara jantan. Tak tahu nak beri nawar macam mana. Nawar tu ada, mungkin kadang-kadang tu ada amalan orang yang nak buat benda tu. Baik, diraibkan oleh yang hidup lagi wadih akan hasyafah zakarnya atau qadarnya, daripada yang terpotong hasyafahnya pada faras kubur atau dubur, dan jadi orang yang dimasukkan padanya itu dan yang memasuknya itu dipanggil berjunub. Maknanya yang laki-laki dikira sudah kira junub, yang perempuan juga sudah dikira junub. Yang masuk pun kira sudah berhadas, yang dimasukkan juga sudah dikira berhadas. Ini faham term dia lah. Baik, ini katakan jima' tadi tu. Baik, yang tersebut demikian lagi. Ditambah permasalahan, jika dimasuk oleh umpama kera atau lainnya daripada barang yang tiada baginya hasyafah pada faras anak Adam, atau memasuk oleh laki-laki akan hasyafahnya atau qadarnya daripada yang terpotong pada faras binatang atau pada dubur, wajib mandi pada yang tersebut. Dia buat lagi permasalahan, kalau pun bukan manusia yang masukkan. Dia buat contoh kera tadi, kera masukkan hak manusia, jadi manusia sudah dikira berjunub juga. Ataupun hak manusia pergi hak binatang pun dikira berjunub juga. Manusia tak kena mandi, tak mandi, kita tahu. Ni cerita hukum fiqh. Mana tu kitab ni dia bawa cerita ni, benda tu mungkin berlaku, mungkin memang saya dah berlaku dalam masyarakat kan. Kalau baca lepas obat makan, ada hak cerita lepas ni, jenis hak bawah halal ni. Makanya mengikut kitab ni wajib mandi, gitu ya, wajib mandi. Adapun ini permasalahan, adapun yang mati, yang mati, maka tiada dikembalikan mandinya dengan dimasukkan hasyafahnya atau dimasukkan hasyafah padanya. Ini macam tak logik lah. Sebenarnya kalau dah mati orang tu, sama ada dia kata sini,
kalau zakat hak orang mati itu masuk hak orang hidup, ataupun hak hidup masuk ke orang mati, hak orang mati tadi tak payah mandi, tak perlu dikembalikan mandi dia. Yang kena hak hidup tadi, ini kita tak mengatakan lah. Cumanya kemungkinan besar yang kita tengok hak berlaku tu, hak yang mungkin kadang-kadang yang berzina kan Tuhan matikan dalam keadaan pertumbuhan tu berlaku, ada cerita, ada ataupun yang berkesudukan yang Allah nak tunjuk pada kita, mungkin ada berlaku yang macam tu. Sebab bila disebut dalam kitab ni Tuhan, walaupun dia cerita di zaman tak berlaku lagi, ulama-ulama ni orang yang ada kasar, dia boleh nampak, dia boleh tahu. Maka bila keadaan begitu, walaupun tak berlaku zaman itu, tapi mungkin dah berlaku zaman kita lah ni, memang ada pun, memang ada. Bila kita kata benar. Dan ada pun khunsa yang muskil, ini yang confused, tak tahu lah kelamin dan tentunya, maka tiada wajib mandi atasnya dengan dimasukkan hasyafahnya, dan tiada pula dengan dimasukkan hasyafah pada tubuhnya. Dan ini perempuan khunsa yang kita confuse anak kelaminnya, dan wajib mandi atasnya jika dimasukkan pada tubuh. Baik, khunsa ni kalau masukkan pada alat kelamin yang dua-dua, dia ada dua, tak wajib mandi. Tapi bila masuk tubuh, wajib mandi. Sebab khunsa ni kita tak tahu mana tu berfungsi. Dia ada dua alat kelamin, jantan kemudian kena dia pening. Jadi kata hukum sini tak boleh nak dikira sebagai berjunub, melainkan kalau dia masukkan dalam dua khunsa tadi. Sebab tak tahu jantan kena ni payah kan. Sebab hukum asal bertemu dua kita, lelaki dan perempuan. Hukum asal. Bila yang khunsa ni tak tahu mana satu, jantan ke betina, maka hukum tadi dia mubah. Baik. Dan keduanya, ni yang pertama jemaah, yang keduanya keluar bani. Poinnya keluar bani. Yang ni jemaah, yang ni keluar bani. Ada orang lagi, apa benar keluar bani tu? Keluar mani daripada seseorang, awal keluarnya dengan ketiadaan memasukkan hasyafahnya, dan jikalau sedikit sekalipun seperti setitik mani. Cerita dia keluar mani tadi, dia kata sebelum masuk hasyafah tu dia keluar mani awal-awal, mungkin dia cepat, dia panggil apa, organisme benda tu. Jadi dia keluar awal, walaupun setitik, sudah dikira wajib kena mandi. Maknanya dia belum masuk tu, dia mungkin dia terlalu, orang kata apa, masuk kuatkan, dia marah cepat, akhirnya dia keluar awal, belum masuk lagi, sudah dikira wajib mandi, walaupun tak bertemu dua khitan. Sebab kategori kedua dikira kategori keluar mani, bukan kategori jimat tadi. Ni walaupun kata dia setitik mani, walaupun setitik air mani tadi, maka wajib orang tadi kena mandi. Dan jika ada ia atas warna darah sekalipun, jadi ayat mani tadi keluar tu macam ada darah, seolah macam warna darah, tapi kira ayat mani sebab dalam keadaan dia ada nafsu, maka ketika itu dikira wajib ia mandi. Sama ada pada ketika itu, pada ketika jaga atau tidur keluarnya dengan syahwat. Maknanya dalam keadaan dia jaga ataupun dia tak sedang, dia jaga ataupun tak sedang, tak apa, kita berhenti. Dia sedang ke, dia jaga ataupun dia tidur, maka dia kira sebagai wajib mandi. Ketika jaga atau tidur keluarnya dengan syahwat.
daripada jalannya yang beradat atau lainnya bersalahan mani yang lainnya seperti keluar daripada faraj perempuan, mani jimaknya, kemudian daripada mandi junub, maka tiada wajib atasnya mengembalikan mandi. Lagi jika tiada ada baginya syahwat. Baik, ni kena faham elok. Dia kata sini, tadi cerita tentang ayat mani. Kalau belum bertemu khitan, tiba-tiba keluar, kita keluar mani, kena wajib mani. Keadaan kedua katanya, ada kalanya ayat mani itu keluar campur darah pun dia keluar mani. Itu keadaan kedua di dalam kita dah cerita ni. Baik. Kemudian dia kata yang beradat seperti atau lainnya keluar ia daripada jalannya yang beradat ni, maksudnya kebiasaan. Dia keluar beradat sama itulah. Atau lainnya bersalahan. Bersalahan maknanya tak sama mani lainnya. Mani macam mana? Mani kalau keluar daripada faraj perempuan, mani jimaknya, kemudian daripada mani junub. Cerita dia puan-puan mani dah, tiba-tiba keluar ayak lagi daripada rahim kita, daripada kemaluan perempuan. Maka yang keluar tadi kata dalam kitab ni tidak perlu mengembalikan mani. Tiada wajib atasnya mengembalikan mani. Faham tak? Ni sebab kadang-kadang memanglah bila kita bangkit nak cepat nak tersaja, kita terus mandi pun semua, pipi yang dapat tu semua turun-turun orang, basah macam keluar, tengok-tengok renyak putih hilak air mani yang kita bersama dengan suami tadi, maka jangan ragu-ragu, tak payah mandi. Tak perlu kata nak kena mandi pejabat, nak mandi yang sudah haus Allah apa tak buat. Jangan yang tu satu. Yang kedua, takut kita nak semayang pun risau, nak semayang boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Ceritanya boleh semayang sebab kita dah mandi dah. Dia kata nak keluar lepas tak puji mak tu selesai. Cuma dia kata dengan syarat tu, dengan syarat jika tiada baginya syahwat. Maknanya waktu tu dah tak ada apa dah, cerah dah selesai, dah tak ada nafsu apa, tiba-tiba keluar. Nanti pernah faham kan? Yang perempuan, jadi lelaki-lelaki pernah faham. Ni kita kadang-kadang anak-anak menantu kita kena tengok kita mengaji hari ni, mungkin punya berguna untuk kita ajak anak menantu kita. Apa mudah-mudahan bukan kira apa. Ya, kadang-kadang ilmu agama usul poin apa dia akan cerita bab ni. Dia cerita nak handle rumah tangga macam mana. Bab-bab macam ni kira sensitif, dia tak sentuh dengan usul perkahwinan tuan. Dia tak sentuh. Dia tempat mana dia tak sentuh. Dia cuma tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, nafkah. Dia semua benda-benda yang asasi. Benda macam ni, benda fardu ain yang kita kena menajak juga. Walaupun mereka tu, kalau kita kata orang nikah, kenapa? Jadi kalau tak hajak betul-betul kena, kita hajak mak ayah dia, nak buat benda kan? Yang ni dia. Itu baik. Okey. Jika tiada ada baginya syahwat, dia seperti perempuan yang kecil atau yang tidur dan bersalahan keluarnya pada kali yang kedua seperti berbeza pula kata dia. Yang kes tadi tu waktu tidur ke apa tu tak payahlah, lepas kita berjemah tertidur balik, kita tiba ayat mani keluar, tak kena mani, lepas kita dah mani lah, kita tahu dah mani lah. Cuma keadaan yang satu lagi ni, dan bersalahan keluarnya pada kali yang kedua seperti memasuk laki-laki akan maninya ke dalam zakarnya, kemudian daripada mandi dan keluar ia tiada wajib atasnya mandi. Baik, keadaan kedua hak jantan, tadi hak perempuan, hak isteri, ni hak laki. Cuma di sini macam tak logik ya tuan. Mana mungkin laki-laki nak masukkan mandi dalam zakarnya balik? Nampak tak? Perempuan tu dengan perempuan tu hak laki-laki, tak pernah sabar lah. Nampak tu dia kata hukum tak wajib mandi, tak pernah sabar. Kecuali kalau dia tak sunat lagi tu, mungkin kok boleh masuk ke selaput tu. Nampak tu Islam pentingkan kebersihan, disuruhnya kita bersunat, fitnah. Okey, yang ketiga mati. Poin ketiga kita yang wajib mandi selepas keluar mandi ialah mati.
wajib mani ni ya pun untuk umum ya. Jima terus mani mati. Hak lain tu hukum mani jadi sunat ataupun harus. Hak ni wajib. Kalau tak mani dosa kita. Hak lain tak apa. Hak lain hukum mani berubah kepada harus. Nak mani tak apa, tak mani tak apa. Hari Jumaat hukum jadi sunat, mani sunat Jumaat. Hari Raya hukum mani tadi jadi sunat sebab kita mani nak pergi Hari Raya. Nampaklah hukum kita berubah. Dia tengok kepada situasi keadaan. Hari biasa hukum harus. Nak mani, tak nak mani sudah. Nak hilang bau badan, sunat mani ya? Tak nak hilang bau badan, tak payah mani. Jadi bagi kita yang ada ayat ni, elok mani. Saya teringat waktu mengaji dulu, wali lah budak kawan saya daripada Afrika. Nama apa nama dia? Pokoknya dia kuat negara yang ayat tak ada kurang ayat. Jadi waktu di kampung waktu tu kami pakai ayat Telaga. Di Kedah, di kawasan Penang tempat saya tu, ayat Telaga tu belum ayat baik. Cedok lah. Jadi kita ni mani tu dah ada cara mani yang Telaga. Cedok. Jadi nama Allah ni dia cedok ayat dalam nama BSN sekarang tu. Itu pok je kan. Pok tu dia orang nak. Maknanya dia bentuk sayang ayat. Dia pok-pok tu dia tolak. Patut badan dia bau-bau. Saya kata mani lah semua ayat Telaga banyak tak apa. Hujan turun ayat naik kali. Dia kata tak sebab mereka pesan mereka itu sebab ayat tak ada. Jadi ayat tu dijimat semua. Dia mani dia pok-pok tu lah. Ni cerita mani. Jadi kita bisa ni ayat masih lagi makmuk lah. Ayat dah 3 orang lagi. Mani lah saya tak kali pun mani. Ayat pun muah kan. Kalau bawa kena tu free. Jadi kita kat selama ni sebab dia tak baik lah. Baik. Yang ketiga yang kata dia mati. Mati melainkan orang yang mati syahid, maka tiada wajib memandikan dia, bahkan haram. Sebab yang mati di medan peperangan kita tak mandikan dia terus kapan dengan kain itu dengan apa pakaian dia terus haram memandikan sebab dia mati syahid ya. Itu hukum mandi ya. Maknanya bagi yang mati biasa ni wajib mandi. Dan 3 perkara tertentu dengan dia oleh perempuan. Ni 3 yang bawah ni lah. Tadi atas laki-laki dia berapa. Ni sekarang kelibatkan kaum Hawa semua. Dan kalau kami kena maklum. Dan yang itu mandi haid. Mandi kerana haid. Yang pertama kategori perempuan di sini sebab baik. Yang ni kita bicarakan minggu lepas kan. Yang ada anak darah, yang ada cucu perempuan. Ini kita lagi tengok ini ya. Iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Waktu zaman kitab ni dia tulis 9 tahun dikira kadar umur bagi wanita perempuan yang akan keluar diri dia. Tapi zaman law ni saya rasa dah kadang-kadang 7 tahun, kadang-kadang 8 tahun pun boleh keluar. Sebab 9 tahun ni tempoh umur yang paling minimum. Ada yang umur 12 tahun, dekat 1, ikut kematangan budak tadi. Tapi ceritanya kita kena tanya cucu-cucu perempuan kita, anak-anak perempuan, nampak dia umur semacamnya, mengandung sakit, kalau yang ada sembuh tu kan lagi teruk. Maka tanya dia, bila keluar yang baik tu kena pesan. Sebab kadang-kadang mereka pun tak tahu. Sebab ini pengalaman pertama. Kita pun tak nak tanya apa. Tak mahu kita risau macam ni. Baru menjawab kita. Jadi kena pesan macam mak kena tanya. Bapak mungkin lah tak mahu tahu tu kan. Kena kita lah pesan kat bini kita tu. Tanya tu anak kita tu buat demo macam ni. Pokoknya kawan datang bulan. Baik. Bila datang period dan ada sebuah saya dah cerita itu, kalau sebuah teruk, kaedah perawatan dia mudah sangat tuan-tuan. Tuan, kalau saya rawat, tuan suka roti setengah sudu,
tuang pukul 3.05 sebelum sudu, minum malam tu juga. Ya, minum nak tidur, minum buat 2 kali. Maknanya buat 2 sudu lah. Jadi satu sudu tu separuh cukup waktu, separuh pukul 3.05. Esok tu boleh hilang sebut. Ini hebat. Hebat makanan yang Allah sebut dalam Quran. Okay. Sudu tu setengah kita tuang cukupi, setengah kita tuang pati 5. Campur sekali. Yang ni cukup yang tak perlu campur air, boleh minum gitu. Buat 2 sudu lah. Buat malam. Dia datang sebelum tu buat malam tu. Esok boleh hilang. Jadi kita Allah lah. Ini maknanya ni kaedah rawatan menggunakan Quran itu. Ada ramai yang jumpa saya tahu betul ni lah menggunakan. Jangan cukup pun juga kita ada sebab tajam. Kita makan itu. Cukup pun tinggi sifatnya lembut. Berarti zaitun ni kita makan benda insya-Allah. Itu kalau kes pilih haid keluar dan ada tubuh. Baik, tubuh keputihan itu yang berkait dengannya lah. Jadi bila ada darah haid maka wajib mandi. Bila aku mandi itu maknanya setelah kering darah tadi. Baik, perubahan akan berlaku tuan-tuan bila mana usia di peringkat awal remaja sampailah dalam umur 45, 46, 47 dia mula tak stabil dia mula tak kotor-kotor. Hadirin sekalian, ketidakteraturan itu dilihat pada bulan Islam, bukan bulan orang putih. Ini nak cerita sebab bila kata-kata cik puan ni pilih tak kotor. Saya pilih macam tak bulan. Dia kena tengok bulan Islam. Kebiasaannya yang saya rawat Allah dengan umum, kalau 13, 14, 15 Yaumul Abiyad, Yaumul Bir, hari putih itu waktu bulan Ramadan, waktu rahim perempuan sangat subur. Apabila perempuan tadi datang bulan, maka dikira kisaran haidnya tak terasa. Sebab waktu subuh dia main period, kira periodnya tak normal. Itu cerita lah dia main tiap bulan. Itu bukan cerita main tiap bulan, cerita period teratur tak teratur. Bila tak teratur maksudnya badannya ada masalah, sistem badan ada masalah. Mungkin darah haid keluar tak habis tu menyebabkan dia duduk simpan itu dia jadi ialah biasalah macam enjin motor, enjin kereta lah. Bila minyak ni dia keluar tak habis, payah dia nak jalan balik. Itu kesemuran berlaku kat situ. Sebab itu bagi mereka yang nak tanzuriah, kami yang jenis sahabat anak 13, 14, 15 yang bersangkat anak itu semua nak 13, 14, 15 Islam kena tepat bersama solusi tadi. Jangan duduk pergi seorang sosial sini, seorang sosial sini, payah. Belum tahun-tahun mungkin. Dan ini betul saya abad ni, pasal kita dah merawak kan. Dan cerita dalam kelas ni kan, mana siapa yang ada anak menantu yang mungkin besar. Abad ni antara betul dia. Antara betul dia nak buat itu. Baik. Okey, sampai umurnya 9 tahun. Yang kedua, dan mandi nifas. Okey. Tadi mandi sebab haid bagi perempuan. Yang ni mandi nifas. Hak ni ramai tak tahu ni. Jangan main-main tuan. Lepas banok tu dia buat tak tahu. Sampai lepas makan pun buat tak tahu. Jangan main-main. Hukum tu dah sampai. Bila kering dia sampai dah hukum. Hukum wajib tu. Okay? Baik, kita baca apa-apa di sini. Kita faham. Dan nifas, dan iaitu darah yang keluar mengiringi beranak. Nifas maknanya darah yang keluar mengiringi beranak. Biasa darah ni akan keluar sentiasa sehinggalah tempoh hari tertentu. Biasanya kalau kita ni 44 hari, dia waktu pantang tu, kadang-kadang mungkin sampai 60 hari. Tak tahu lah, dia tengok keadaan kesuburan wanita tadi. Jadi sepanjang darah terkeluar memanglah tak payah mandi. Bila dah kering baru mandi. Kadang-kadang dia ambil keluar kering dah, buat dalam batang lagi, tak membayar. Tak ada hal lagu ni. Hak saya cerita ni, hak kami menghadapi setiap hari tuan. Dia nak mengelak ke nak mengelak? Hak menantu kita ni, menantu kita nak mengelak kan? Rasa dah 44 hari dah tak mandi lagi ke, dah kering dah. Elok lagi dia kata, duk keluar lagi. Nak elok pun mandi, tak mau semayang tu.
Sebab keringanan-keringanan ini diberikan pada perempuan sahaja. Dia tak perlu solat ketika dia datang haid dan ketika mana dia beranak tadi tu. Dia nak dia peluang tu, peluang bagi kat dia MC, kan? Dia ada peluang tu. Hukum tetap hukum ya, bila dah kering maka dia wajib mandi. Wajib mandi dan wajib tunaikan solat. Jangan ambil peluang. Islam dah beri kemudahan dah. Orang kata aku dah ringan banyak benda dah. Amal diri pun dah tak pernah bayar dah, kan? Ni lagi, dia banyak lah maknanya Islam dah pelonggaran pada wanita. Tapi jangan kita ambil kesempatan bila mana pelonggaran kita berikan. Dah cukup garis, dah cukup, kita kata sepatutnya dah kering, kita buat alasan kata tak kering lagi sebab nak elak mayang. Itu berdosa. Jangan. Baik, ni kena faham. Dan kita sebagai bapak kena pesan kepada anak-anak kita dan kita semua tu. Dan mandi wiladah yang ketiga tadi sifat Allah yang kedua mengiringi beranak. Yang ni dia panggil mandi wiladah, mandi kerana beranak. Yang ni perbahasan ulama. Tapi kalau tuan-tuan tengok berada semua orang mana macam di Malaysia ni, ramai yang tak tahu mandi. Yang nak tahu beranak kena mandi, ramai tak tahu. Ramai yang buat tak tahu. Sedangkan hukum dia ada. Walaupun ada percakapan ulama, kita tengok sekejap lagi pandangan ulama, tetapi itu penuh. Baik, apa dia wiladah ni kata dia? Wiladah yang menyertai dengan basuh mewajib bagi mandi diputuskan dia oleh ulama dengan tiada khilaf. Maknanya para ulama kebanyakannya tak ada khilaf, tak ada perbezaan bahawa ianya wajib. Dengan tiada khilaf. Dan yang sunyi daripada basuh dengan bahawa kurang anak tak kalah keluarnya. Yang bukan kurang anak, yang mungkin kadang-kadang anak tak cukup bulan apa, kira keluar ketui ke apa benda lah. Kering. Allah kering anak, sorry, kurang dah. Pada daripada basuh dengan bahawa kering anak mewajibkan mandi pada kaum yang asal. Dalam mazhab Syafi'i, tuan ada kitab, kalau kita baca kitab fiqh ni, ada disebut kaul yang sahih, ada disebut kaul yang asah. Kaul yang asah maknanya kaul yang paling aula, yang paling utama, yang paling tepat dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa mewajibkan mandi. Dan muqabil yang asahnya tiada mewajib ia bagi mandi. Dan ada setengah yang kontra dengan kaul yang asal tadi, tak wajib mandi. Tapi kebanyakan dalam mazhab Syafi'i wajib mandi. Maknanya lepas beranak ni kena pesan dua kita tu mungkin tak boleh lah, sebab dua kita akan mandi pun balik ke rumah mandilah. Mandi. Jadi kaedah mandi bagi orang bersalin jangan dulu kepala dulu lah, kaki dulu. Niat kaki sebab dia risiko bila badan keadaan badan yang kadang-kadang mungkin panas, kita mulai apa jet jaga lah. Badan kita dia keluar panas, ni dia keluar ke atas. Bila buh atas tu yang cepat sakit tu. Jadi elok silam kaki dulu, niat dulu ayat kena kat mana-mana ke badan, niat lah. Kita akan beri kejap lagi tengok mandi. Jadi maknanya pesan kat anak menantu kita yang dah habis beranak, hak nifas dia, hak ni mandi wiladah, mandi dengan sebab beranak. Hak tadi ni mandi dengan sebab nifas. Darah memang kurang, tapi hak mandi lepas beranak ni kena mandi. Pesan takut sejuk, ayam suam, no problem, asalkan mandi je. Pesan kat menantu kita yang ni, jangan kita dah tengok gitu-gitu saja. Itu niat ni tak? Ya? Itu niat ni. Niat nak wajib nusa anil wilayati, nak wajib nusa anil haidi, nak wajib nusa anil fasid. Jadi niat itu. Nanti kita tengok kita kita kuah. Ya. Orang dulu kata kali yang angin moyan. Angin moyan ni dia kalau menyebabkan anak tak ni. Kebanyakan yang berlaku angin moyan ni macam dia mengharapkan sesuatu daripada zuriatnya. Katalah dia nak sangat anak jantan, tiba-tiba keluar anak hidup, emosinya tu dia boleh mengganggu. Itu yang sampai ke tahap
Di hospital tu dia bagi macam-macam. Muak kita untuk pantang. Mama kalau kena muak untuk hanya di bidan, lagi tak bagi. Tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Jururawat tu dia apa dia? Dia falsafah di hospital dia sudah. Ni apa? Makanan. Ini makanan. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia kira gitu. Dia tak tahu ni angin banyak ke, ni bahaya kalau makan orang yang baru operate ke. Dia tak kira yang tu. Dia tak mengaji bab tu. Yang dia mengaji, kalau sakit ni, makan ni ada vitamin ni, bagus untuk orang sakit ni. Dia kira macam tu. Ni yang menjahanamkan tubuh badan wanita tadi. Waktu muda tak kuat tuan. Esok umur 40 dia mula. Tak semua punya cerita hak ni. Ini saya duduk ramai yang saya tahu. Hak duduk cerita ni umur 40 mula dia sakit sini, dia sakit sini, ada mula. Angin main ni, betul main tak boleh keluar. Dah ni hak berlaku. Hak muda tak jaga. Waktu muda dia tak jaga pantang. Pantang kena. Pokok mana pun. Kalau tidak tekan Nabi tak kata, kata ingat ni. Bila benda yang Rasulullah makruhkan, sebagai contoh kita makan bawang, Nabi tak bagi larang makan petai dan sebagainya, tu dia panggil pantang tu. Cuma dia tak kata hak haram, dia cuma makruh. Dalam keadaan tertentu tak boleh sebab kacau orang sembahyang, bau mulut, mengganggu orang. Itu maknanya agama dah ajar kita. Begitu juga amalan orang tua yang kaya pengalaman. Sebagai contoh mandi malam kita katakan. Memang benar ni, kalau ikut orang yang mengaji kesihatan, mereka tak setuju. Ada masalah pun mandi malam, mandi je lah bagi dia. Sedangkan orang tua kita pantang mandi malam. Pasal apa tuan? Pasal apa kita bila berubah terbenam matahari, suhu alam akan berubah berserta suhu badan manusia. Sukan perlu berguna pun, malam tetap malam, kedinginan tu tetap ada. Mana yang suam ke, mana yang sejuk ke, bau akan sejuk. Bila sejuk, tuan-tuan pasal batuk payah lega. Yang batuk sampai 2 minggu, 3 minggu tu. Oh, yang batuk kenapa dah lega? Kita boleh cakap batuk payah lega. Sebab bau-bau sejuk tu payah lega batuk. Batuk punca bau. Apa kata tengkok senang. Makan strepsil. Pergi minum air asal nyawa. Apa clear? Tu hak jenis batuk punca kerompong. Tu batuk ada 2 jenis. Satu punca kerompong, satu lagi punca bau. Hak lama lega ni hak punca bau. Ni belum faham ilmu ni lah. Jadi saya cerita ni, bila tuan dapat faham kalau perlu batuk 3-4 minggu tu macam lah ada masalah pada bau. Waktu kadang-kadang tak terasa zaman muda, tapi lebih teruk zaman tua baru terasa. Sukan ke mana pun, bila bau dah ni, dia memang ada problem. Semput, cepat semput, naik tangga cepat mengah, macam-macam ni cerita-cerita ni lah. Maknanya kita tak jaga daripada awal. Orang tentu pantang. Dia pantang ada makna tu. Nampak Baik. Okay, Ustaz. Bila ada, masih bila ada. Dia nak kena rata satu badan kain tu, kalau dia operate macam mana? Baik. Ada keadaan tertentu kewajipan mandi tadi walaupun dia wajib, tapi kadang-kadangnya perlu dianjakkan apabila berlaku suatu yang boleh mudarat badan. Bila operate kadang-kadang air tak boleh kena kawasan itu sebab luka dan sebagainya, maka ketika itu jangan mandi lagi. Ataupun mandi tapi kawasan itu jangan guna ayam. Boleh tayamum letak dagu satu, tak ada masalah. Ataupun main ayam satu. Kemudian kaedah sama macam kaedah tayamum. Balik lepas tayamum tadi, tempatnya tak ada guna ayam. Ataupun bila kita balut dengan apa, ayam tu boleh sapu atas pun, tak ada masalah. Macam kita ambil wudu lah. Hukum Islam ni terlalu luas. Perlu tengok perbahasan dalam bab wudu ni. Kan orang keliru kan, keliru pot tu kan nak kena buang stapler ke siapa tu. Pastor. Stapler kalau keliru kan. Pastor. Takkan nak kena buang plaster dah. Ambil sapu atas yang tak dapat satu kan. Niat nak tuan-tuan, Islam ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan melainkan bila kita cakap mana kita mampu buat. Yang penting buat, jangan hak yang masalah hak tak buat tu. Jadi yang luka, kalau menantu kita operate, nak bagi cepat luka, basuh hak bekas luka tu dengan ayat cukur boti. Cukur boti dalam 4 sudu, ayat semesej
Setiap pagi dia cuci luka tadi dengan air cukup botin. Sekejap tuan-tuan, seminggu tengok air dah guna krim-krim. Ni kehebatan botin masuk Al-Quran. Ni cerita kalau tuan-tuan dengar Ustaz Lodeh Kupat Malam dalam Radio Ekin Kesebelah Super Food yang dia cerita. Tak betul, keajaban ni tuan-tuan ni ada tuan-tuan amalkan sendiri lah. Kalau macam saya cerita ni, saya ada operate, jadi tak tahu lah, dan ceritanya orang yang dah buat. Baik, boleh lah? InsyaAllah. Lepas tu dah betul mandi lah, tak mandi yang tempat kita kena ayam tu, tak kuat dah lah. Tuan-tuan, setakat ni lah, dia keinginan kita dalam hukum ni, apabila kita masuk benda tu, ada tanggungjawab, ada amanah kita mengaji, kita tahu kita kena buat. Jangan kita buat enak tak enak. Sebab hukum agama Islam ajak kita dah betul. Jadi kita buat je lah. Jangan kita dah bersoal sana tak boleh. Bila kita boleh kacak gitu ya. Bila amanah masuk kita buat. Sebab kadang-kadang anak-anak kita tanya, apa dia akan tanya. Sebab dia kuat agama dia tanya. Kita kena cakap, yang nak bawa semua jangan cakap banyak. Kau buat je lah. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Baik. Oh, kalau siapa yang pernah jumpa saya dah tahu lah. Tak pernah jumpa saya dah tahu lah. Tanya sahabat-sahabat tu bila kita selama jumpa saya, yang perempuan tak boleh kata. Banyak khasiat yang baru. Sebab itu Allah sebut sekali. Saya betul Allah sebut 7 kali. Kan berarti sekali je. Tapi sekali itu Allah sebut nombor 1. Waw yang pertama, waw belum pasang tu, sumpah tu. Kan macam kita baca wal asri demi masa, wal fajri demi bintang, wal najmi iza hawa demi bintang gemerlapan, wasyams wal duha demi matahari. Allah sebut hak mula-mula tu, waw yang pertama, demi tu, benda yang disebut selepas demi tu, benda tu menunjukkan takkid, benda yang ada keistimewaan, ada hikmah yang hanya dapat diketahui melalui kajian-kajian, sama ada kajian saintifik ataupun pandangan-pandangan para ulama dan mufassirin. Amin. Sudah kami yang dalam bidang pengajian makanan Quran food ni, kami melihat buah tin ni, kalau kita rawatan buah pinggan kita guna buah tin, batu karang kami guna buah tin, cukup buah tin dan buah tin sendiri. Hak tak dapat anak kami guna buah tin, kena makan 3 biji sehari. Hak yang kecil manis saya guna coklat, hak darah tinggi saya guna coklat. Benda yang sama, sakit berbeza, tapi dia kena niat. Ni yang penting niat. Kita kata itu sebab yang pernah jumpa saya kan, saya baca nama dia kan, sebut nama dia. Kita sudah tengok TV Ustaz Syahran. Kan dia buat ayat, selalu disebut ayat Nabi Ayub tu kan, untuk jantung, untuk kanser, untuk macam-macam lah. Okay. Jadi penyakit berbeza, ayat yang sama, akan tetapi niat yang itu penting. Semalam seorang jumpa saya, dia sakit gigi teruk. Saya cerita dalam kuliah perubatan, saya tahu ambil ubat gigi nama cengkeh tu. Saya kata tak kat gigi yang sakit tu, niat supaya Allah sembuhkan. Dia kata baru dia tahu nama ni dia ubat tak jadi. Bila saya kata kena niat, baru menjadi. Sakit gigi tu hilang sebab dia niat dengan izin Allah. Sebab aku ambil ubat gigi ni lega sikit gigi aku, lega. Ceritanya innamal a'malu binniyat, balik pada hadis 40 kita mengaji tu kan. Itu yang Nabi sebut tu, sebab semua benda ni kena niat. Dia ada niat dia. Walaupun benda tu sama. Tu yang saya cerita dalam kuliah subuh ni. Walaupun dengan ayat sejuk, boleh sembuh demam. Nampak tak? Bila kita niat, Allah izinkan penyembuhan tu berlaku. Itu kita tak niat, tak lah. Nampak tak? Ini antara benda yang kadang-kadang kita kurang didedahkan. Yang tadi yang terlibat dengan perubatan. Okay. Kalau tak syarat pun dia tahu. Harun bin dia baca macam tu. Tak lagi. Dia baca ayat sama. Oh ayyuh wa inna rabbahu anni mas'alatu wa anta arhamur rahimin. Ya. Okey pada tak baca. Sama tak? Niat.
Yang Allah nak serasi, lega. Tapi Allah tak serasi, tak lega tuan. Ini kena faham tak? Sebab yang menyembuhkan Wasyafi Allah. Yang ni yang kita kena faham. Setengah orang dia tak faham. Dia punya kena betul. Dia tak faham lega tu Tuhan. Selagi kita tak pegang konsep ni, sakit apa pun kita tak pernah tahu hati. Doktor ni tak tahu, kita tak pasal dalam itu. Sebab apa kita tak faham dia lega tu Allah. Dan kalau kuat akidah macam ni, insya-Allah sembarang penyakit dapat dirawat. Dan insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Faslun wa faraidul ghusli salasatun. Sambung ni. Saya tak boleh ingat ni. Ini suatu pasal bermula fardu mandi itu 3 perkara. Ini nak ajak mandi yang betul ni. Ni kita ngaji. Pokok dah lepas ni tengok bunyi Allah, pokoknya buat tak kena. Tak apa, baru ngaji. Buat balik. Walaupun kita dah buku 50-an, no problem. Sebab kita baru tahu. Kita ngaji kita tak tahu. Mungkin ustaz-ustaz cerita tak apa nampak. Sebab ustaz-ustaz fokus pas semayang. Ini bab mandi jangan sentuh dalam kuliah-kuliah masjid. Untuk orang tak sentuh. Selipar kat sekolah pun dalam jangka yang tak terlalu padat lah. Kita tengok. Pertama, niat. Niat penting kan, nampak tak? Agama ni ajar kita apa guna pun niat tu penting. Niat maka diniat oleh yang berjunub mengangkatkan janabah satu. Satu mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas akbar 2. Mana-mana ya. Kita niat tu tak apa, nak sebut aku angkat janabah boleh. Angkat hadas besar akbar hadas besar mengangkat hadas akbar tu hadas besar lah. Boleh. Atau istibahati fardhis salati. Boleh. Yang ketiga, boleh. Atau fardhul ghusli. Boleh. Yang keempat. Atau ada ifardhil ghusli. Boleh. Atau al-ghuslil mafrudi. Boleh. Dan yang last sekali, atau mandi yang wajib. Nampak ada beberapa istilah boleh tu. Jangan duk faham satu saja. Sebut apa yang kita macam ni, mana yang boleh tulis lebih faham ni. Dok saya tak punya buku. Kan kadang-kadang orang confuse. Boleh kau sebut macam ni? Kalau kita nak sebut boleh, ada 6 pilihan. Nak sebut bahasa apa semua Arab, ada bunyi Melayu sikit. Tahu-tahu asal yang mana senang kita nak niat. Baik. Lihat ya. Niat dia kata niat. Pertama, saya tulis ni lah senang. Sekali doktor ni nak baca jauh itu. Pertama, kajian aku angkat janabah. Niat dia nak menjadi boleh. Okey, yang keduanya mengangkat hadas. Ini mungkin yang ramai orang buat ni kan. Mengangkat hadas. Hadas besar. Dia telah kita cuma hadas akbar. Akbar ni maknanya besar lah. Kalau ada kecil tu wuduk. Ya. Yang ketiga, istibahati fardhis salat. Saya rasa hal ni tuan-tuan tak payah pasal payah nak sebut. Jadi yang tawaran. Nawaitul ghusla listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Itu lafaznya adalah arahnya lah yang saya sebut tadi tu. Cuma kita ni dia buat kunci dia tu, tuan-tuan faham. Yang ni nawaitul ghusla an hadatsil akbari ya Allah. Nawaitul ghusla anil janabati lillahi ta'ala. Ini kalau kita sebut lafaznya. Tapi tuan-tuan jangan duk lidah kalau apa ni niat Melayu sudah. Niat Melayu tu ayat kena niat Melayu sudah. Kalau tak Arab sebut dia sebut tadi tak apa. Lagi bagus jelas sebut lafaz macam kita semayang kan. Usul tak bagus disebut. Kalau payah sangat sebut yang senang. Nawaitul ghusla anil haidi anil janabati boleh. Nawaitul ghusla anil hadathil akbari boleh. Nawaitul ghusla anil istibahati fardhis salati boleh. Yang keempat boleh juga kita sebut au fardhul ghusli. Okey. Ghusli. Dalam teks Arab itu nanti dia sebut.
Boleh juga nak sebut lagu ni. Yang kelima, ada Fardil Ghasli. Ada Fardil Al-Ghasli. Ini tulis-tulis bumi tak ada ikut sangat ya. Dia punya term tu tak nak benar kan. Ada Fardil Ghasli. Yang keenam Al-Ghasli Al-Mafrudi. Ya, Al-Ghasli Al-Mafrudi. Maksudnya semayang mandi yang difardukan. Itu maksud Melayu dia. Mandi yang difardukan. Mandi yang difardukan. Ini kalau kita nak niat Melayu ni lagu ni ya. Yang difardukan. Dan yang ketujuh, mandi yang wajib. Senang. Nak mudah sahaja aku mandi wajib Allah Ta'ala kan selesai. Cuma dia buat pilihan di sini mengikut kemampuan seseorang. Kita harus sedap yang mana. Ini sebab kadang-kadang nafas ini dia membantu kita untuk lebih khusyuk, lebih kita macam nak ibadat. Contoh ibadat, mandi pun ibadat, dapat pahala kalau mandi wajib ni. Kita tengok yang mana apa kita pilih dalam tujuh ni. Kita pilih lah. Nak paling senang atau baca apa semua mandi. Hanya punya wajib sudah. Ataupun saja makan ada besar Allah Ta'ala. Okey. Bolehlah kita pilih. Tapi dia bagi pilihan tu banyak. Yang penting niatnya itu. Niat tu bila air kena kepada badan kita atau mana-mana anggota, kita niat yang tu. Baik. Dan tiada memadai niat. Ingat ya. Dan tiada memadai niat mandi jua dan diniat oleh perempuan yang haid. Yang tadi dia kata dan tiada memadai niat mandi jua. Maksudnya kalau niat mandi saja tak boleh. Tak memadai. Kena sebut ni. Kena sebut hadas tersebut. Maksudnya tak memadai, mandi saja. Dan diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Kalau apa susah sangat, saja aku mandi kerana haid, lillahi ta'ala. Nak tak harap sedap, nawaitul ghusla anil haidi, lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla anil nifasi, lillahi ta'ala. Nanti sedap saya baca macam itu. Nak tulis kan? Lafaz tu pun nak baca. Kalau boleh ingat ni, nawaitul ghusla anil haidi, lillahi ta'ala. Kalau nifas, nawaitul ghusla anil nifasi, lillahi ta'ala. Saya aku mandi kerana haid dengan Allah, dan saya aku mandi kerana nifas dengan Allah. Elok kalau sebut tu isyuk. Kita mahu syakir ini dia sebut tu lafaz tu dia bukan lagi niat kita tadi. Niat tu untuk ayat kena kepada. Boleh tak? Nawaitul ghusla anil haidi lillahi ta'ala, nawaitul ghusla anil nifasi lillahi ta'ala. Jadi saya tak ada haid nifas pun saya sebut, akan tetap yang ada saya sebut. Boleh sebut lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya. Ayat kena tu, first kena ayat kat mana-mana anggota, waktu tu kita kena niat. Ingat ya, supaya dibilangkan basahnya. Dibilangkan. Disertakan niat pada awal basuhnya supaya dibilangkan basuhnya. Kira baik kali ya. Nak kira berapa kali lah no. Baik, cerita dia badan kita ni yang penting mana-mana kita pegang kita menyi. Yang pertama itu paling penting. Niat yang pertama, Tuhan dia tu hantar layak. Hantar layak. Yang penting kena semua anggota badan. Kata Ustaz Zaidrus, bila orang kata sampai nak kena jolok rumah semua, dia kata tak. Kata dia dalam ceramah dia, kawasan mana yang boleh air sampai, wajib air tu kena sampaikan. Senang bahasa mudah. Kawasan mana anggota badan kita yang air boleh sampai, wajib sampaikan air pada kawasan tersebut. Tak boleh sampai, sudahlah, tak payah jolok tangan kau semua nak pergi sampai juga. Itu kan kata tak payah. Ibarat lubang hidup kita dah tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak ambil ayam dulu betul sampai voltage. Oh, itu bukan bahasa dia. Dia tangkap ayat boleh sampai cukup lah. Kita betul ayat sekarang mana boleh. Sampai kita nak seduh sampai naik merah mata banyak.
hilang nikmat mandi pula nanti. Main nakik lain pula. Tu setakat mana ayam boleh sampai. Nampak kan? Okey, kalau setakat mana? Kalau mulut masuk dalam mulut pun setakat dekat ni, tak apa kita duduk telan pula. Satu hal pula, setakat mana ayam boleh sampai. Faham tu sudah. Ya, kadang-kadang badan kita tak sama bentuk. Kita bukan macam Allah ya. Baginda mandi tuan-tuan, dia mandi ayam lupu, ayam turun ke kaki. Kita mandi ayam sambut kat sini. Kecil. Baginda badan cantik, ayam turun hilang turun. Kita sambut kat tengah. Laki-laki macam saya ada lagi kawan sama yang tu. Dia tak turun ke bawah ke bawah kunci. Jadi itu yang payah dalam kita. Yang tuan kita buat, kita tahu lah. Kamu ni nak buat dengan orang Melayu kita kan, orang belah-belah petani kan. Dia faham jarang orang Melayu kita ini makan nasi ni, dia makan nasi banyak ni, dia ke mana pun dia akan muncik perut. Lepas tu bila dia murai kita, dia nafas. Maknanya sampai ayam sampai. Jadi kita usaha sekat di tengah pun kena bagi ayam turun ke bawah juga. Tu cerita kan. Nampak tak? Orang Arab saya pergi Turki tak ada jenis pengunci, tak ada. Dia kuat jalan. Kita kuat naik kenderaan, dia kuat jalan. Itu beza kita dengan mereka. Ya, baik. Disertakan niat pada awal basuhnya. Maka jika diniatnya kemudian daripada basuh jika diniatnya kemudian daripada basuh satu suku, wajib dikembalikan basuhnya. Baik. Jenis niat ayat kena dulu. Tak ada niat kononnya. Maka yang kedua tu niat balik, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Kita katakan bila tiba-tiba mandi, niat kemudian. Tak ada ayat kena dulu. Oh, niat baru teringat kata aku nak mandi wajib hari rupanya. Jadi buat dari tadi, tak ada masalah ayat kita banyak. Tu maksudnya jangan kita duduk pening Allah sudah tahu. Tak ada masalah. Ini lagi tadi, apa masalah? Niat lagi tadi, pokok shower tu kena kepala tu niat tak boleh. Hak contoh shower tu, hak guna berhenti, hak guna cebok-cebok. Nak ikut kemampuan kita. Baik, okay, kita berhenti di sini dulu. Kita berhenti di sini. Nanti kita berhenti pada yang pertama, kita sambung yang keduanya. Kita berhenti dikembalikan basuhnya. Stop tu. Kita akan sambung keduanya. Perkara kedua lah ya, dalam perpaduan mandi tadi. Sambung mudah-mudahan. Jadi sekarang itu pengajian kita penuh ini mudah-mudahan dalam manfaat yang tuan. Kita sudah baru kita mengajar ini dapat ilmu baru. Sama-sama kita perhatikan, gunakan, laksanakan dalam kehidupan kita dan insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang baik itu adalah kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.